gastric, GERD and also anxiety package. Nama saya Didian Ehsan. Saya seorang celebrity hijab stylist. Saya ambil Next Bio seminggu sebelum puasa. Benda pertama yang Didi realise, pembuangan tu memang sangat-sangat lancar and then kita tak payah push. Maksudnya tak payah meneran. Sebab sometimes kalau kita meneran pun, kita pun akan jadi benda lain pula kan. So macam you pergi toilet tu, duduk dan dia boleh settle. And the best part, dia bukan satu kali sehari je. I boleh 2 kali sehari lepas I ambil heavy meal. Macam makan heavy meal, lepas tu terus boleh membuang. Yang keduanya, Didi daripada tahun 2015, lepas bersalin anak pertama, Didi dapat gastric, GERD and also anxiety package. So since that, memang selalu kena palpitation. Lepas tu berdebar-debar yang tak apa-apa kan, jadi overthink. Lepas tu perut kalau macam pagi tak makan nasi, memang dia akan, you rasa perut tu macam kena perah. Memang sangat-sangat sakit. Lepas tu dia develop food sensitivity. I tak boleh makan bayam, broccoli, avocado. 3 ni memang favourite food I. Tak boleh makan makanan-makanan yang berangin macam nangka lah, cempedak, semua tu memang tak boleh makan. So bayangkanlah daripada 2015 tak boleh makan. Dan nak dipendekkan cerita, minggu kedua I makan Next Bio. Masa tu dah start bulan puasa, saya pergi buka puasa kat luar. So kita order salad je lah bulan puasa kan, nak diet lah sikit kan. Makan salad. So bila makan salad tu, makan terasa macam ni ada spinach ni dalam ni. I terus nervous kan, macam ni mesti sakit perut. Sebab kalau I salah makan, I akan sakit perut, muntah-muntah, cirit-birit 3 hari. Dan 3 hari tu nak dapatkan recovery dia, I kena makan bubur nasi kosong. Baru dia start untuk recover. Belum habis recover tau, baru nak start recover. So I takkan makan sebab I tak nak go through that. Lagi-lagi kita buat BEBC kan. Oh tak boleh. Kena sentiasa sihat kan. Bila I dah makan tu, I memang nervous lah macam mesti sakit perut pasti. Tapi lepas 5 minit tak ada apa yang berlaku. 10 minit tak ada apa jadi. 1 jam tak ada, 2 jam tak ada, esok pun tak ada. Lepas tu I macam ya betul ni. Lepas tu my helper masak broccoli, stir broccoli kan. I macam okey lah, nak cubalah ambil 1. Lepas tu I tunggu 5 minit. Tak ada apa. Dan I terus makan. And Alhamdulillah now I can enjoy my food. Masa raya hari tu my mum masak bubur nangka, 3 mangkuk saya makan. Sebab tu memang kena bayangkanlah 10 tahun I tak boleh makan. Kan? Daripada segi mood, I memang sangat bertenang sekarang. Alhamdulillah, palpitation pun kurang. Lepas tu bila malam kan, bila nak tidur, selalunya I akan macam sangat runcing tau. Dia macam so busy dalam you punya kepala kan. But now you can tidur dengan tenang. And satu lagi, kita mak-mak kan, bila layan anak buat kerja rumah, kita tak tahulah jadi mak lagi kan, ataupun dah jadi bertukar menjadi singa. Tapi now Alhamdulillah singa tu dah tak pernah muncul dah. And my son is very happy. Lepas habis buat kerja sekolah, dia akan peluk, dia akan kiss sebab dia rasa I sangat sabar dan sangat layan dia. So itu adalah satu benda yang I sangat-sangat menghargai lah. Orang kat luar sana, kalau tak pernah cuba and tak tahu betapa bestnya produk-produk BE ni, kena cepat-cepat tanya apa tu BE, apa produk BE yang best tu. Come and listen and see with us.